Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Munirah binti Taqiyuddin dari SMK Kampung Kastam. Saya ingin bersama anda untuk mengulang kaji matematik menuju SPM 2025. Adakah anda semua sudah bersedia? Jom cikgu bawakan. Walau bagaimanapun, sebelum tu cikgu nak imbas kembali berkaitan tentang format kertas peperiksaan matematik yang mana bermula sejak 2021. Kertasnya terbahagi kepada dua, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 mengandungi 40 soalan objektif, 40 markah, dan kertas 2 bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Seperti semua sedia maklum, bahagian A 10 soalan, 40 markah. Bahagian B 5 soalan, 45 markah. Dan bahagian C 2 soalan, 5 markah. 2 soalan, pilih satu saja ya anak-anak. Dan tempoh masa yang diberikan untuk kertas 1 adalah 1 jam 30 minit. Kertas 2, 2 jam 30 minit. Baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu nak ajak kamu semua masuk ke tajuk yang mana kamu pernah belajar kan? Masa tingkatan 3 dulu, 2 tahun lepas. Iaitu tajuk matematik tingkatan 3. Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Saya percaya semua pelajar telah pun membuat ulang kaji tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk bab tingkatan 1, 2, 3, mungkin ada yang belum ulang kaji lagi. Jadi, kita buat ulang kaji bersama. Cikgu nak bawa pelajar untuk imbas kembali. Tajuk subtopik yang pertama, simpanan. Simpanan ada 3 jenis simpanan. Simpanan yang pertama adalah akaun simpanan. Akaun simpanan ni semua pelajar ataupun semua orang dalam Malaysia ataupun dekat semua orang ada akaun simpanan masing-masing. Sebab apa? Sebab akaun simpanan ni boleh simpan bila-bila masa dan boleh keluarkan juga bila-bila masa. Di mesin ATM. Seterusnya adalah akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap ni sejumlah kita boleh simpan amount tertentu dalam tempoh masa tertentu. Tapi tidak boleh dikeluarkan ya anak-anak sehingga tempoh matang. Mungkin setahun, 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan. Dan pemegang akaun simpanan tetap juga diberikan sijil simpanan. Akaun simpanan yang ketiga adalah akaun semasa. Akaun semasa ni kita boleh untuk tujuan peribadi atau tujuan perniagaan. Dan kita boleh keluarkan simpanan ataupun wang kita menggunakan cek, overdraft, kad debit atau perbankan internet. Kita teruskan kepada pelaburan. Bila kita dah ada simpanan, kita dah ada duit, kita nak kembang biakkan lah kan, betul? Duit tu. Jadi, kita ada tempat-tempat yang boleh kita buat pelaburan. Yang pertama adalah saham. Saham, pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Baik, untuk yang kedua, pelaburan adalah hartanah. Senang saja nak ingat, harta di atas tanah. Macam tu. Pelaburan atas aset, tidak alih. Tak boleh alih seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya. Pelabur juga akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa. Macam rumah kita boleh sewa, betul? Kedai kita boleh sewakan dan keuntungan modal. Dan pelaburan yang seterusnya adalah amanah saham. Dikendalikan oleh syarikat unit amanah, mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu pula akan dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi untuk tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan kepada pelabur. Dan faedah ataupun dalam bahasa Inggeris, interest lah. Ada 2 jenis juga. Kalau kita simpan duit dekat bank, dia ada faedah dia yang kita dapat. Jadi, yang pertama adalah faedah mudah.
Yang kedua adalah faedah compound. Ingat lagi tak? Okey, faedah mudah, dia ada rumus dia. Okey, faedah compound pun ada rumus tersendiri. Okey, faedah mudah adalah saya suka menggunakan akronim. Macam supaya kita ingat lah. Okey, tapi akronim saya suka benda yang lawak-lawak sikit. Okey, I pernah rampas teman you. Okey, kita gurau-gurau je lah ya. Okey, baik. Untuk I ni apa? I ni apa anak-anak? Okey, I adalah interest. Okey, sekejap ya. Alright. Okey, P ni apa? P adalah principal ataupun jumlah simpanan kita. R adalah rate ataupun kadar. Berapa peratus lah. T ni adalah tempoh masa, time bounds. Okey, tapi kita guna dalam tahun. Jika soalan beri dalam bulan, kita boleh tukar kepada tahun. Okey, macam mana? Kita bahagi dengan 12 lah. Okey, satu tahun kan ada 12 bulan. Alright, untuk faedah compound. Okay, rumus faedah compound dia panjang sikit. Tapi kalau kita selalu buat latihan, kita akan ingatlah. MV. MV bukan muzik video. MV adalah method value. Okay, sama dengan P. P adalah principal. Okay, tambah 1 tambah R. Rate per dengan N. Apa itu N? N tu apa? Ingat lagi tak? Okay, N tu adalah berapa kali di compound. Kan ada pelaburan yang kita dapat compound. Okay? Dan N berapa kali di compound dan kita dapatkan dengan indeks NT. Alright? Okay, kita tengok soalan. Kita masuk, kita jump kepada soalan. Saya ambil Percubaan Negeri Melaka tahun 2024. Okay, kita baca soalan. Rajah 3 menunjukkan tawaran kadar faedah atas simpanan tetap oleh 2 buah bank. Okey, bank yang pertama adalah Bank Kek Wah, bank yang kedua adalah Bank Raya. Okey, yang mana kita tengok dia punya peratus 2.5% dan Bank Raya ada 3%. Okey, sekiranya Encik Wong ingin menyimpan sebanyak RM35,000 dalam tempoh 7 tahun, bank mana yang patut Cik Wong pilih? Berikan justifikasi anda. Okey. Macam mana kita nak selesaikan? Pertama sekali, suka saya ajar pelajar-pelajar semua. Okey, kita keluarkan maklumat. Maklumat apa? Kita tengok. Maklumat yang pertama yang kita ada kat sini adalah principal. RM35,000. Okey. Maklumat yang kedua adalah 7 tahun. Okey. Baik, ini kalau kita tengok, ada perkataan compound tak kat sini? Tak ada kan? Jadi kita hanya pakai rumus faedah mudah sahaja. Boleh? Okey, kita keluarkan maklumat dulu. Maklumat yang pertama adalah P. RM RM35,000. Okey, R. R dia terbahagi kepada dua lah. Bank Kek Wah dan Bank Raya. Okey, Bank Kek Wah. Okey, kita tulis kat sini lah. Okey, kita pecah kepada 2. Bank Kek Wah. Okey, R-nya adalah 2.5%. Okey, tolong pelajar supaya ingat. Okey, 2.5 ataupun 2.5 ni kita tak boleh tulis 2.5. Okey, kita tulis 2/100 ataupun 0.025. Okey, kalau untuk bank Raya pula, berapa peratus? R-nya 3%. Tapi kita guna 3/100 atau 0.03. Boleh ya? Okey, so kita masukkan dalam rumus I, pernah rampas teman you. So I sama dengan P adalah
35,000. Okey. Darabkan dengan, cikgu tu dia besar sangat. Cikgu kecilkan sikit. Nanti cikgu ajak ke sini sikit ya. Okey. I sama dengan P dia berapa? P dia adalah 35,000. Okey. Darabkan dengan rumus dia R. R dia apa? Ini. Okey. Jangan tulis 2.5. Tulis 2.5 per 100 ataupun 0.025. Okey. Lepas tu kita kena darab dengan apa lagi? Kita kena darab dengan T. Cikgu tu apa tulis T tadi? T dia berapa tadi? 7 tahun. Okey. 7 tahun. Jadi darab dengan 7. Okey. Gunakan kalkulator. Okey. Okay, kita tekan 35,000. Darabkan dengan 2.5 per 100. Okey, tutup kurungan. Darab dengan 7. Okey, 6,125. 6,125. Okey, macam mana pula untuk bank raya? Bank raya sama je. Okey, pakai rumus yang sama, iaitu I sama dengan PRT. So, P dia berapa? 35,000 juga. Okey, darabkan dengan 3 per 100. Darab dengan 7. Okey, tekan je kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 35,000. Okey, darab dengan 3 per 100. Darab dengan 7. Berapa dapat? Betul? Okey, dapat 6,125 dan lagi satu 7,350. Okey, settle ke? Selesai ke soalan ni? Belum lagi. Okey, soalan ni dia tanya apa tadi? Dia tanya, sekiranya Encik Wang ingin memilih, yang manakah yang patut Cik Wang pilih? Jadi, kalau kita tengok kat sini, 6,125 dengan 7,350, yang mana lagi banyak? Mestilah bank raya. Jadi, Cik Wang memilih bank raya. Bank raya kenapa? Kerana faedah lebih tinggi. Okey, total mark 3 markah. Sekurangnya ia membantu juga. Betul tak? Okay, dapat tak pelajar? Okay, kita teruskan dengan faedah compound. Jadi faedah mudah. Sekarang ni kita masuk faedah compound. Faedah compound ni, okay, ramai pelajar yang akan keliru dengan ayatnya. Okay, ayat apa? Okay, ayat di sini. Okay, di compound 2 kali setahun. Kalau 2 kali setahun, disebut perkataan 2 kali ataupun kali, terus kita letak N dia sama dengan 2. Tapi, kalau di compound 3 bulan sekali, bukan 3 kali. Okey, jadi 4 kali. Okey, maksudnya di compound 3 bulan sekali ni bermula daripada bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan bulan 12. Jadi berapa kali? 4 kali. Jadi di compound setiap 4 bulan, kalau di compound setiap 4 bulan, sama juga. Bulan 4, bulan 8, bulan 12. So, dia akan jadi 3 kali. Dan di compound setiap bulan, iaitu 12 kali. Okey. Kita teruskan kepada soalan. Okey. PCB ataupun Percubaan Negeri Perak tahun 2023. Okey. Soalan dia nampak macam panjang kan? Jadi, jangan tersaiko kata susah ke apa. Soalan ni senang. Okey. Anggap dia senang, dia akan jadi senang. Baik. Hafiz menyimpan 50,000. Terus masuk otak kita. 50,000 ni apa? 50,000 ni adalah P, principal. Okey, ke dalam akaun simpanan tetap di Bank Jauhari selama 3 tahun. Masuk otak, 3 tahun ni apa? T. Okey. Dengan kadar faedah 4%.
Masuk kepala otak. Kepala kamu 4% adalah R. Okey, tapi bukan 4 ingatlah. Bukan 4 seperti cikgu bagi tahu tadi. Okey, 4% ataupun 0.04. Okey. Faedah di compound 4 bulan sekali. Ayat dia tu. So, you boleh tengok 4 bulan sekali maksudnya apa? 3 kali. Sebab apa? Sebab kita boleh kira ataupun kita boleh 12 bahagikan dengan 4. Okey. So, untuk N dia. Cikgu kat mana? Sini ya. N dia. Okey. N dia adalah 12 bahagi 4. Kita akan dapat N dia 3. Boleh ha? Boleh ya pelajar? Baik. Kita masukkan dalam rumus dia. Okey. Kita keluarkan maklumat tadi. Okey. Keluarkan maklumat tadi. Ya. Maklumat dia P sama dengan 50,000. Kemudian apa lagi? T dia 3 tahun. Kemudian R dia adalah 0.04, 0.04. Oops. Okey. Dan seterusnya adalah di compound berapa bulan sekali? 4 bulan sekali. Jadi N dia adalah 3. Bukan 4 ya. Saya ulang sekali lagi. Bukan 4. 3. Alright. Masukkan maklumat ke dalam rumus. Rumus ni sebenarnya diberikan je dalam kertas peperiksaan muka depan tu. Tapi kalau kita ingat, kalau kamu hafal, itu menjadi lebih senang, lebih cepat. So, MV, mature value dia, sama dengan apa? 50,000. 1 tambah R dia apa? R dia 0.04 bahagi dengan N dia 3. Okey, dah indekskan dengan 3 kali dengan T dia 3 juga. Okey. Jadi, boleh tekan kalkulator. Okey, mari kita tekan kalkulator sama-sama. 50,000. Okey, kurungan 1 tambah pecahan. Okey, 0.04 bahagi 3 tutup kurungan. Okey, indeks. Okey, indeks kamu kena tekan kalkulator kat bahagian X indeks tu. Okey, kurungan 3 darab 3. Okey, pelajar akan dapat berapa ni? RM 56,330.15. Panjanglah ni. Kita nak tulis panjang macam ni ke? Okey, kita bundarkanlah sebab dalam RM kan, jadi 2 tempat perpuluhan. Jadi, kita bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Perpuluhan hilang. Okey. Yang ni akan jadi 1/6. Boleh ya, nak-nak? Jelas? Okey. Sikit lagi cikgu sambung. Okey, nilai pulangan pelaburan ataupun kita panggil ROI. Okey, nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan. Okey, itu adalah ROI dan dia adalah nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada satu pelaburan. Dan dia ada rumus juga. Rumusnya adalah jumlah pulangan, berapa kita dapat keuntungan tu, bahagi dengan nilai pelaburan awal, berapa yang kita labur awal, darab dengan 100. Okey, kita tengok teruslah kepada soalan. Kita tengok PCB Perlis tahun 2023. Okey, kita tengok ayat dia panjang. Jadi pelajar pun sebenarnya jadi psycho untuk tidak menjawab soalan ini. Jadi saya cuba bawakan soalan-soalan berbentuk SPM supaya anda boleh terbiasa dengan soalan-soalan macam ni. Okey, kita tengok terus. Okay, pada 1 Januari 2020, Puan Azian telah melabur di Bursa Malaysia dengan membeli saham HBR Corp. Okay, sebanyak 5,000 unit. Okay, 5,000 unit yang bernilai RM1.80 seunit bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2020.
Okey, HBR Corp membayar dividen. Okey, dividen dah sebanyak 7%. Dan pada Januari 2021, Puan Azia ni jual pula semua saham yang dimilikinya dengan harga RM2 seunit. Jadi Puan Azia ni dia untung berapa puluh sen? Untuk satu unit lah. Okey. 20 sen lah kan. Daripada RM1.80 dia jual RM2, jadi untung 20 sen. Okey, hitung nilai pulangan pelaburan bagi Puan Azian. Okey, banyak pelajar dia hang sampai kat sini tak tahu apa-apa. Okey, first kali kita kena tahu berapa jumlah pelaburan dia. Jadi, kita keluarkan maklumat. Okey, yang pertama tadi, dia labur berapa unit? 5,000 unit. Okey, 5,000 unit. Darabkan dengan RM1.80. Okey, anak-anak boleh tekan kalkulator. 5,000 darab RM1.80. Berapa? 9,000. Sekejap ya. Okey, 9,000. Okey. Kemudian kita tengok pula. Okey, dia dapat keuntungan tu berapa persen tadi? Tadi kita tengok 7%. 7%. Jadi dia untung berapa? 7/100 darabkan dengan berapa yang dia labur. Okey, 7/100. Kita tekan kalkulator ya. Okey, darab dengan 9,000. Berapa yang dia dapat untung daripada pelaburan dia 9,000 tu? 630. Cikgu tak tulis RM lagi ya. Sebab nanti kalau ada huruf-huruf lagi, pening pula kan pelajar kan. Jadi kita pakai nombor dulu lagi, di akhir lagi, baru kita pakai peratus ke, RM ke macam tu. Okey. Dan seterusnya, kita tengok dia jual pula. Dia jual. Dia nak untung lebih kan. Dia jual pula berapa? RM2 seunit. Okey, jadi kita tolak lah. Okey, jadi 5,000 darabkan dengan, boleh je kita nak tulis 0.2 terus, tapi untuk pengiraan, lebih baik kita tulis macam ni lah. Sebab kita boleh tahu dari mana datangnya 20 sen tu. So, kita pun kira 5,000 darab dengan 2 tolak 1.8. Okey, kita dapat keuntungan dia berapa lagi? 1,000 lagi. Jadi berapa dah dia untung ni? 1,000 dah untung. Okey, sebab dia jual 20 sen untuk 5,000 unit. Dan dia untung lagi RM630. Jadi, berapa jumlah pulangan dia? Kita kena buat apa? Kita tambahlah. Jadi, jumlah pulangan sama dengan 1,000 yang kita dapat. Okey, tambahkan dengan 630. So, total jumlah pelanggan adalah RM1,630. Banyak kan? Okey, so kita bagi. Kita masukkan dalam rumus lah. Okey, jumlah pulangan bahagi nilai pelaburan awal. Okey, nilai pelaburan awal tu apa? Yang mana? Yang mana? 9,000 ni tadi awal tadi. Okey, bahagi dengan 9,000. Ya, padam ni. Okey. Okey, bahagi 9,000 darab 100. Okey, tekan kalkulator lagi. 1,630 bahagi dengan 9,000 darab dengan 100. Kamu akan, okey, kalau dia keluar dalam pecahan, pelajar boleh tekan SD. Dekat kalkulator kita kan ada S macam ni. Macam ni. D. Okey. Kita boleh tukar dia kepada pecahan kepada perpuluhan. Okey, iaitu 18.11%. Boleh? Okey, jadi setakat ini
pelajar-pelajar semua boleh faham tak? Okey, sekurang-kurangnya anda mengulang kaji. Baik. Setakat itu untuk sesi ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.